Nama diberi Iqbal Hazid bin Rosli dari kelas Bahasa Melayu 1 PISMP 2024-2028. Hari ini, saya akan membedah tentang sebuah cerita. Jadi, cerita tersebut ialah Sahabat Ajaib di Hutan Harmoni. Jadi, cerita ini merupakan buku cerita kanak-kanak yang telah saya hasilkan dalam subjek kesusasteraan kanak-kanak dalam pendidikan bahasa Melayu BMMB 3283. Jadi, hari ini saya akan membedah tentang visual, tema, watak dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam cerita. Jadi, nadi penceritaan ataupun tema. Tema utama untuk cerita yang telah saya hasilkan ialah kerjasama dan perpaduan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, tema-tema yang terdapat dalamnya ialah persahabatan yang erat antara setiap haiwan-haiwan yang tinggal dalam hutan harmoni. Seterusnya, sikap tolong-menolong antara rakan yang ditunjukkan dalam cerita. Selain itu, semangat tidak berputus asa semua haiwan-haiwan walaupun mereka ditimpa oleh sesuatu masalah. Seterusnya, kepimpinan yang bijaksana di mana di dalam cerita tersebut menunjukkan haiwan yang dapat memimpin sekelompok haiwan yang lain dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya ialah keindahan alam sekitar, iaitu menunjukkan flora dan fauna yang terdapat di hutan harmoni. Latar tempat. Latar tempat yang saya pilih untuk cerita ini ialah hutan harmoni, padang cahaya, sungai jernih, laluan hutan dan kawasan yang penuh dengan bunga-bungaan. Jadi, kawasan dan latar tempat ini saya pilih untuk menunjukkan keindahan alam yang terdapat di hutan harmoni. Selain itu, tempat yang majis dan juga penuh indah ini dapat menarik minat pelajar untuk membaca buku ini. Seterusnya, latar masa iaitu pagi yang cerah yang menunjukkan kawasan pada waktu pagi yang sangat cerah dan sangat cantik. Seterusnya, terdapat juga latar masa di mana ribut yang melanda, keadaan selesai ribut dan juga keadaan apabila kawasan yang ditimpa ribut dibaik pulih. Dalam cerita saya, terdapat 4 watak utama iaitu Tiko si burung pipit, Luna si arnab, Goro si gajah dan juga Mimi si rama-rama. Jadi, setiap watak-watak yang saya tampilkan dalam cerita saya menunjukkan sifat dan karakteristik yang berlainan. Tiko merupakan seorang burung yang baik hati, ceria dan penyayang. Luna, arnab yang pantas, cekap, rajin dan setia. Goro, bertanggungjawab dan suka menolong haiwan-haiwan yang lain. Mimi, bijaksana dan sangat memotivasi. Jadi, saya juga telah menampilkan kuasa-kuasa yang saya letak pada setiap watak-watak yang saya tambah dalam buku cerita. Contohnya, Tiko yang mempunyai kuasa untuk menambah angin. Luna mempunyai kekuatan untuk lari kelajuan luar biasa. Goro, kekuatan gagah dan kuat. Dan Mimi mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Jadi, semasa berlakunya krisis ribut di hutan harmoni, keempat-empat haiwan ini sangat memainkan peranan dalam membantu haiwan yang lain. Jadi, untuk Tiko, sumbangan yang diberikan ialah membersihkan serpihan hutan. Luna menghubungkan rakan-rakan dengan pantas. Goro mengangkat pokok-pokok yang tumbang dan Mimi mencetuskan idea kerjasama yang strategik. Jadi, setiap haiwan ini saling bantu-membantu untuk memastikan krisis yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Susunan plot yang saya letakkan dalam cerita ialah pada permulaannya, hutan harmoni berkeadaan indah dan aman. 4 sahabat berkuasa ajaib, hidup gembira dan selalu bermain bersama. Plot ini mula naik apabila timbulnya perkembangan iaitu
ribut besar mula melanda dan memusnahkan hutan harmoni. Setiap haiwan cuba membantu secara bersendirian tetapi menemui kegagalan. Klimaks pada cerita ini apabila Mimi memunculkan idea untuk semua haiwan bekerjasama, berganding bahu dan menggunakan kekuatan dan kelebihan masing-masing bersama-sama. Akhir sekali, peleraian, hutan pulih seperti sedia kala. Semua haiwan meraihkan kejayaan dan berjanji untuk terus bersatu padu selama-lamanya. Berikut merupakan gambar dan perumpamaan yang boleh kita gunakan untuk cerita ini. Jadi, jika semua haiwan menggunakan kuasa yang bersendirian, mereka gagal untuk membantu untuk menyelesaikan kawasan-kawasan ribut yang melanda hutan harmoni. Akan tetapi, dengan paduan dan kerjasama yang dilakukan oleh 4 haiwan tersebut, mereka akan dapat memulihkan semula hutan harmoni. Jadi, konsep ini saya gunakan dalam buku cerita saya untuk memastikan murid-murid yang membaca dapat menerapkan semangat perpaduan dan semangat kerjasama dalam diri masing-masing. Gaya bahasa yang saya gunakan dalam cerita ini, yang pertama, personifikasi, di mana haiwan mampu untuk bercakap dan mempunyai kuasa. Sebagai contoh, Mimi dapat memberi nasihat kepada rakan-rakannya dan juga mereka mempunyai kuasa. Seterusnya, bahasa bersifat deskriptif, iaitu gambaran visual yang jelas. Contoh, bunga yang mekar mempunyai pelbagai warna yang menarik. Seterusnya, kata adjektif. Jadi, ianya digunakan untuk menghidupkan emosi latar. Sebagai contoh, saya menggunakan kata adjektif cerah, indah, jernih dan sebagainya untuk menggambarkan situasi yang terdapat pada hutan harmoni. Seterusnya, pengulangan, iaitu menegaskan mesej. Jadi, pengulangan nilai kerjasama dan perpaduan telah saya gunakan untuk memastikan kesan utama atau nilai murni utama dapat diterapkan oleh murid-murid yang membaca. Seterusnya, saya telah menambahkan unsur fantasi, iaitu menambah magis pada plot, seperti cahaya pelangi, angin ajaib dan juga jejak cahaya bulan dalam gambar. Seterusnya, dialog, iaitu menggerakkan cerita. Contohnya, kata-kata Mimi tentang kerjasama dan ucapan akhir Tiko. Jadi, dialog yang saya gunakan untuk cerita ini juga tidak terlalu berat dan sangat sesuai untuk murid-murid sekolah. 5 pengajaran yang terdapat pada pengajaran di akhir cerita. Jadi, yang pertama, kita hendaklah sentiasa bekerjasama untuk meringankan tugas yang berat. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kedua, setiap individu mempunyai kelebihan tersendiri dan gabungan kekuatan tersebut akan membawa kejayaan. Yang ketiga, kita mestilah bersatu padu untuk menyelesaikan masalah kerana bersatu teguh, bercerai roboh. Yang keempat, janganlah mudah berputus asa apabila menghadapi dugaan dan cabaran. Dan akhir sekali, kita wajar menyayangi dan menjaga keindahan alam sekitar tempat tinggal kita. Jadi, kesimpulannya, magis sebenar ialah sifat kesatuan. Jadi, cerita ini bukanlah sekadar kisah fantasi tentang haiwan berkuasa ajaib. Ia merupakan sebuah cermin kepada realiti masyarakat. Kuasa angin, kelajuan dan kekuatan fizikal semuanya tidak bermakna tanpa kebijaksanaan, bersifat bersatu padu dan perpaduan antara semua. Jadi, keajaiban sebenar tidak datang daripada kemampuan luar biasa seorang individu, tetapi daripada keharmonian pelbagai kekuatan yang digabungkan untuk satu tujuan. Jadi, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.